Jom jamat sikit. Ada jama. Teruslah tekak. Jatuh. Nak kena buat apa? Jom kita cari aiskrim ke? Wafer ke? Nak. Tapi kat mana? Korang pun mesti macam tu kan? Nak pula sekarang cuaca tengah panas. Jomlah kita pergi Bingju depan airport cabin ni. Kat sini ada macam-macam tau. Wafer, air dan banyak lagi lah. Antara wafer yang wajib korang cuba iaitu brown sugar pearl wafer. Wafer dia diserve panas-panas, langup. Lepas tu dalam tu ada pearl yang kenyal. Memang puas hati. Unik kan? Korang pernah ke jumpa wafer ada pearl? Lepas tu kalau nak yang lain sikit, macam sejuk-sejuk kan, boleh try original wafer mix ice cream. Kombinasi panas dan sejuk tu memang ngam lah. Kalau nak sejuk pula, kat sini memang syurga ice cream. Ada mango sundae yang fresh and tropical, and then ada mix ice cream cone yang simple je tapi sedap. Idea pun memang tak boleh dinafikan lah, sebab memang dah popular kan. Antaranya brown sugar bubble milk tea. Siapa yang peminat boba tu, memang ni lah pilihan terbaik sebab boba dia memang penuh. Lepas tu ada juga mango coconut milk. Rasa dia unik tapi surprisingly sedap. Siapa yang suka anggur, korang wajib try grape smoothie with ice cream sebab dia pekat, lepas tu lemak manis dan masam-masam anggur tu memang balance. Yang ni coconut latte. Memang sesuai untuk yang pecinta kopi. Oh, ni yang best ni, kiwi passion fruit. And kalau korang nak minum ni, korang kena shake-shake dulu tau. Tapi bukan shake badan lah, shake air. Dan untuk rasa dia, sedap lah sebab dia masam-masam dan ada jamu rasa. Air ni paling rare rasa dia. Yang ni pula rainbow fresh fruit 1 liter paket. Rasa dia segar, colourful dan memang menarik lah kalau korang nak cuba. So korang, sekarang ni memang tengah musim panas. Apa kata pergilah sejukkan tekak dekat Beachway Keluang ni sebab adik dah kat Jamak approve.